Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada event kita minggu ini. Konten apa kita nak tengok minggu depan. So, hari ini 21 hari bulan 6. So, kita nak tengok satu konten yang diberi nama Paragon Globe Berhad. So, Paragon ni real estate development. So, kita nak tengok konten ni lah ya. So, saya dah on ke EMA saya dengan volume. Marilah kita tengok. Sekali lagi diulangkan, ini adalah tujuan pendidikan sahaja. Anda bertanggungjawab ya atas trade yang anda lakukan sendiri. Jadi mari kita tengok konten ni. So, kita ada tengok pattern kita dia sekarang. Kita ada uptrend sekarang . So, ada minor downtrend. Ni major uptrend . Major uptrend. So, kita ada major uptrend kat sini. So, kita nak tengok So, EMA kita ni semua bersusun. Maksudnya EMA paling kecil ialah EMA 20 dalam saya punya ni. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini EMA 20 saya. Warna merah. 50, 100 dan 200. So, EMA 20 kat sini So, sekarang ni harga dah touch dekat EMA 20. Harga sekarang tutup itu hari Jumaat 0.775 sama dengan EMA 20 kita. So, kita tengok konten ni, dia dah rally uptrend dah berapa lama. Lebih kurang, lama juga 1000 hari dengan 400%. So, kita nak tengok. Kalau tengok daripada market structure, low, high, low, high, low, high, low, high, low. So, boleh jadi kat sini high low. So, kita tengok sekarang. Kalau kita lukis satu garisan uptrend line. Kita boleh, saya nak lukis macam ni. Boleh kata macam ni lah, lebih kurang Ni saya tengok weekly saja, nak tengok besar So, kalau tengok daripada besar, ini ialah highest high 52 week high ni. 52 week high ni. 52 week kat sini. So, candle ni dah touch 52 week high. Jadi, candle ni close 0.870. So, 70. Okay. So, kalau kita tengok kat sini dia naik. Dia naik kat sini. Lepas tu kita punya EMA 50 ni jadi support. Jadi support. Kat sini line ini uptrend line uptrend line. Kalau kita nak tengok dia cantik uptrend line ni, candle kena datang sini dulu baru dia naik. Okey. Sekarang ni dia dah turun dah. Dia dah turun. Kalau ikut apa yang saya nampak, dia akan turun lagi. Sama ada dia akan turun macam ni. Dia duduk dekat kita punya EMA 50. Baru dia naik. Ataupun dia turun dekat kita punya ni. Turun dekat kita punya ni boleh jadi datang dengan wick saja. Dia datang dengan wick saja. Sebab tadi saya tanda kat sini lah. Saya punya high, ni high low. So, selagi dia tak break high low ni, kira masih uptrend lah kiranya. Masih uptrend. Kalau dia break kita punya ni, kita consider dia dah fail Ini
final support. Okay. Kita tengok dekat time frame kecil sikit. Tengok daily. Dekat daily. Oh, daily jauh juga jatuh ni. So, daily itu hari dia dah jatuh apa? 6%. Tak adalah. Besar sangat. So, dia dah jatuh 6% ya. Dia dah jatuh 6%. Kita punya EMA 100 ni ialah support dia. Kalau kita tengok pattern dia Kalau tengok pattern. Ni uptrend naik kat sini. Dia tak pernah bocor lagi kita punya line EMA 100 kita ni. Tak pernah bocor lagi. So kita boleh consider ni sebagai support lah. Kita boleh consider dia sebagai support. Kalau dia break ni kira bahaya. EMA 200 ni adalah final support. Break ni habis kiranya. So ada cantiknya kat sini. EMA 100 kita ni masih bertindak sebagai support. Kalau kita tengok dia punya uptrend ni. Kat sini. Boleh macam ni. Okay. Kalau dia bergerak macam yang kita lukis ni dan dia rebound dekat EMA ni, dia akan cari balik line ni. Seperti mana yang dia pernah buat sebelum ni, dia naik, dia cari line ni, dia naik, dia cari line ni. Kemungkinan dia naik akan dia cari line ni. Macam tu. Tapi sini mesti kena jadi kita punya bocor ni. Ini mesti ni tak boleh. Kalau dah jatuh bocor ni kena CL. Okay. Memang tak boleh. Kalau dia dah bocor ni memang habis lah. So kita ada nampak pattern dia masih uptrend. Kalau dia berjaya naik, dia akan cari balik line kita ni. Seperti mana yang terjadi kat sini. So kalau ni adalah lebih kurang, lebihlah 15% kalau ada tu. Kalau dia break kita punya line hijau ni, maksudnya dia akan buat new 52 week high. Dia akan buat new 52 week high. So minggu depan boleh tengok konten ni, ada pattern ke tak. Kalau ada pattern yang kita semua yakin, dia boleh pergi. Anda semua yakin, insyaAllah dia boleh cari balik line merah ni. Okay. Setakat itu je minggu ni. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen.